Yeah. Kita nak bagi nampak penuh, pun cantik. Yang belakang-belakang tu baik lah, depan sikit. Come on lah. Saya tahu Sungai Siput ni jarang-jarang ada event. Bila dah ada event ni, kalian tengok anda siapa kami. Oh, oh, jangan bahaya. Okay. Alright, terima kasih Wadan. Ambil Wadan ke sini. Aku jadi Waidah, mampus. Jadi Wahid boleh Wahid. Apa nak mana? Dah. So kita duduk. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum, apa khabar semua? Assalamualaikum, apa khabar semua? Baik, sebelum tu saya ingin ucapkan selamat tahun baru Hijrah. Walaupun hari ni hari yang kedua kan. Baik, semua kita semua dilindungi Allah SWT. Jadi akhirat. Come on! Ayo
Dah lama tak buat ni macam orang tak sedar diri. Sebenarnya kami dah lama menyepi. Selepas Malaysia kena soalnya COVID kami tidur tu. Tunggu rambut panjang, semua panjang. Tapi alhamdulillah pada malam ini kebetulan kami diberi peluang berada di kawasan kita sendiri kan. Tak apa pun ada sebenarnya ada berbagai cerita yang kami ingin sampaikan. Juga ada yang terkejut tengok orang ramai dah bertukar. Orangnya saya tengok dekat depan tu dah bertukar dah. Dulu tak ada dukung baby. Ni ada dah dukung baby. Tapi apa-apa rokok sempat dia memang steady. Okey tuan-tuan semua, sebuah lagu yang dipetik daripada juga album pertama. Kalau tadi juga sebuah lagu daripada album pertama yang berjudul Genggam. Lagu ini dicipta oleh saudara saya itu daripada seberang, daripada Indonesia, yang bernama Joe, yang mencipta lagu Genggam tadi. Jadi itu lagu seterusnya. Lagunya adalah lagu hasil ciptaan kami sendiri, dan ini ditulis oleh saya sendiri dan juga dibantu oleh sahabat saya, iaitu saudara, ramai panggil dia YB. Mana dia saudara YB. Ada yang panggil dia Azwai, ataupun saya panggil dia Moon. Orang di mana rumah Kucing Teman. Cerita memang bunyi, begitu, itu aku pada
Jedi tu. Macam Raja Jedi tu ada. Tadi topi hitam. Terima kasih. Abang macam brother, ini brother yang kat depan ni, kalau semua orang tahu dia orang ni pergi ceruk mana pun ada. Kita tahu. Itu biasa. Terima kasih pada Yang luar biasanya ada. pada semua yang masih Masuk guys, masuk semua. yang masih support gigil. Tolong tag screen. Tolong Saya share. dapat di sini yang daripada Taipei, daripada Penang, daripada Kumpulan Penang, gigi, Kedah. kumpulan gigi buat show dekat Arena Ini Square, lagi jauh ni terbang, yang diterbangkan khas. Siapa yang berdekatan Terbang bolehlah Iran. datang untuk support Dari diorang. Iran pun ada tu. Okey, baik. Untuk lagu seterusnya, Skala. Mana? kita terus sikit lah balik Nan skala. Sebenarnya Dengan speed tu. kami pun Oh, sebenarnya tengah digenggam susun sepi. mood untuk Tu nan skala belah sana. maklum lah, untuk cari balik kami punya energi untuk Orang balik ramai pentas. guys, orang ramai. Okey, baik. Untuk lagu seterusnya ni semua lagu yang Sana. repeated daripada Ramai. album kedua Gigil. Ah, Mana siapa yang tahu lagu ni? Siapa yang tahu Cahaya. pemilihan tiga Gigil? Itu je. Cahaya. Saya tahu. Ini sebuah lagu Ha? hasil Lagu kedua. ciptaan saudara Eddie Rashid, Album kedua, iaitu album satu pertama gitaris Melayu. Cahaya. Dan juga Eddie Rashid Ah, adalah kamu seorang cakap producer Cahaya. bagi kedua-dua album Dia dah Gigil. pertama. Terima kasih anda dan Oh, ni semua. kedua. Ah, kedua tak tahu. Sentiasa dan Kedua tak tahu, sabar. kedua tak tahu. Semua rapat-rapat semua. Mana sabar-sabar, kawan-kawan sabar. Bukan
Jantan. Tahu ah. Tolonglah jantan friend. Satu kata-kata setia dan selamanya. Okey ke? Okey tak? Sebenarnya dah lama dah perform ni. Terasa penat ni. Ni kan nak 2-3 lagu lah. Cadang nak 2-3 lagu tu caw lah. Tapi mana guys semua ada tengok semangat ada kat depan ni. List lagu pun tak ingat. Alright. Juga semua lagu slow lagi lah semua lagu slow juga dia boleh dia shape. Lagu ni sebenarnya jarang Api Dendang dan halayak ramai. Juga jarang diputarkan di radio. Barang siapa yang tahu lagu ni. Semua lagu ada orang kata ni lagu orang meninggal lah, apa tak tahu lah. Masing-masing punya penerimaan lah Lagu ni yang berjudul Pudanya Satu Nama. Boleh kita nyanyi sama-sama boleh? Nanti kita panas lagi. Come on, terima lagu anda semua. Pudanya Satu Nama.
Terima kasih. Lima ni pergi dah ke Kita nak depan. panas ni. Nak panas ni nak yang sejuk. Kami sudah panas ni. Panas kena spotlight. Sini. Sini ada. Gua nak tahu gua punya brother ada sampai tak? Gua punya brother seorang. Masih dia standby. Banyak satu yang kenal. Mungkin ramai yang kenal. Ya, ramai yang tahu. Tapi lama lagi yang kenal. Kita lagu slow lagi lah. Kita pengambil lagu slow kan. Kalau kita orang relax. Cuma bangku ada lah. Nak pergi ambil bangku. Ha? Okey. Jangan sebut Wahidah. Siapa yang nak jadi Wahidah ni? Nak. Bangku. Ha. Wahid ada kot. Wahid tak ada. Tak ada. Wahid tak ada. Ada orang. Kita faham. Okey. Baik. Semua mungkin tahu kan. Kalau kita sebut nama Wahidah. Sebab ini soal yang juga mencari. Lagu ini adalah hasil ciptaan saya sendiri. Lirik juga ditulis oleh saya sendiri. Lagu ini cukup mudah untuk kita nyanyikan, untuk kita mainkan. Ada 5 chord pergi sampai balik. Buka. Okey? Apa? 5 chord je. Tak payah usia-usia chord lah. Ini memang simple ya. Okey, dua untuk anda semua. Mencari.
jasadku nak ku cari tapi di mana bukanlah mata. Dari dulu buat cari. Kita cari apa kan? Dintai. Dintai kita tulis apa? Okey kan? Kita mencari cahaya. Okey, baik. Untuk lagu Yeah. Cahaya. Ini Cahaya. Betul daripada lagu pertama kita. Lagu ini lah yang mengangkat nama kami di Persatuan Muzik Malaysia. Lagu ini juga yang mengeratkan kami sama dengan rakan-rakan artis dan juga peminat-peminat semua. Lagu ini juga yang dimainkan di channel-channel radio pada satu masa dulu di awal tahun 2000. Lagu ini adalah juga hasil ciptaan saudara Edi Hashim. Lirik ditulis oleh saudara Edi Hashim juga. Satu lain di atas ni. Lagu Cahaya, Cahaya. Dan itu di akhir. Baik. Aku ni macam syok sendiri je, sorang-sorang je. Yelah, sorang-sorang. Mungkin ada yang tahu. Tak ada. Sebenarnya lama kami tak datang di halayak ramai. Seperti malam ini kan. Jadi minta semua sahabat-sahabat yang hebat. Come on brother. Gua tak boleh nak tunjuk mic brother. Kita tak bunyi. Okey. Baik, terima kasih anda semua. Sama-sama kita nyanyi, okey? Okey. Cahaya. Jangan sombong, touch screen. Tolong share.
hanya pada satu aku ingin menjadi aku daripada yang satu. Pernah ditempatkanku bersama jalan seperti mereka. Oh, setia denganmu, setia denganmu, setia setia terima kasih. Betul ke setia? Setia. Okey. Steady lah. Ramai. Setia tu yang sampai lah kita. Cantik. Okey, baik. Di sini lah mungkin ada yang confused, tertanya-tanya bab kata bahasa lain lah. Ada kata rasa penasaran. Betul ke? Penasaran tu confused ke? Sama ke maksudnya? Kita tanya balik. Awi, betul Awi? Penasaran tu confused Awi? Itu selamat dari Allah. Dekat Arena Square Sungai Siput. Pergi KL. KL balik Taipei. Siapa yang berdekatan tu datanglah. Ke Pulang Gigil. Ijam. Ada Pangah daripada Taipei, daripada Ban Pecah, Bali Putak. Boleh pergi. Saya bukan abang, saya kakak. Cak Pecah Taipei. Santai-santai sambil ride. Okey. Mana Kepala orang ni tak reti ke tepi. Okey, baik. Sila memperkenalkan ahli anggota. Mel sini. Gigi lah. Di sebelah kanan saya macam ni lah. Saya kenalkan diri saya dulu lah. Bukan semua orang kenal pun. Okey. Nama aku Ijam, okey. Nama kamu Ijam, saya Ijam. Saudara Ijam. Ijam ke? Tapi panggil dia, ada yang panggil dia Haji, ada yang panggil dia sayang. Sorry. Siapa yang berdekat dengan Sungai Siput tu boleh Satu datang. kita ni, saudara Ijam ataupun Haji. Okey. Aku pun tadi soundman dia pun Ijam tolong bunyikan ni. Dua-dua. Thank you Kak Salina. Okey, sebelah kiri saya. Satu basic lah. Ini basic malu kami lah Ya, kalau dulu sedia malu saudara blog. Siapa yang tak sombong tu boleh lah like. Kan bercerai. Tag screen, Blog share. Kita punya brother sekarang dia main dengan SYJ. Sekarang ni saya memperkenalkan Ikut abang, abang. Ijam juga. Dia bukan Ijam. Buat M dia. Ini kawan-kawan abang. Saudara Ijam, aku kasih. Wow. Ingat ada bass solo. Okey. Di belakang kaki pukul dia. Pukul tak apa pukul lah. Dah tak apa nak kuat pukul sebab maklum lah. 50 Saudara Dos, aku drama.
Siapa tak Okey, sambung baik. tu boleh lah tetek screen. Suara lagu. Okey lah. Kita pandai lah radio. Tengok radio pun lemah. Siapa yang berdekatan tu Suara boleh lah. lagu Mari yang datang nama Sungai baru, Siput boleh fikir. dekat Arena Square. Pada Sungai awal Siput. tahun 2000. Support dia orang. Kita olah balik lagu ni. Suara lagu tu anda. Sakit telinga. Kempulan gigil Kak Sarina. Kempulan gigil. Kempulan gigil. Ijam penyanyi. Kawan abang, kawan laki awak. Cahaya. Baru lepas tadi lagu Cahaya. Perjuangkan kalau dia yang paling dapat antara penyasaran. Sampai mati pun akan berjuangkan. Let's go! Ya, aku kata orang kata. Ini bukan Kepulan Kepulan gigil. Kepulan gigil. Lagu album pertama dia Cahaya. Baru lepas je tadi. Baru pukul 9 suku start. Dah sejam lebih. Dia buat dekat kampung dia lah, Sungai Siput. Itu yang Jaya Gaduk, kenapa dia tak buat dekat Meru? Meru Bulatan lagi ramai orang. Terima kasih. Ya, memang dah sejam dah. Abang awak. Kawan dia nak suruh dia datang juga. Akhir Nina demam. Demam teruk dia, demam teruk. Panas satu badan. Demam dia pun dia ikut juga. Terima kasih. Ya, dia demam. Demam pun dia ikut bapak dia juga.
Ya, support lah kat Selina. Nak buat macam mana kawan dia. Tu Ijam tu. Okey, baik. Penyanyi tu. Dia kontak Amir suruh datang. Membuat sikit announcement pasal Ya, dia demam jangkit kamu lah, Kim. Showcase. Itu showcase yang bernama apa, brother? Semalam muntah teruk. Jarak Habis Suragan. selimut. Dia mana? Selimut, lantai, dapur semua. Habis dia muntah. Sebuah band yang boleh dikatakan hebat di kalangan rakan-rakan kami juga. Yang bernama Dr. Crony. Tetek screen. Band ni sebenarnya saya nak sikit story lah sini Sebenarnya Gigi dan juga Dr. Crony ni kami dilahirkan pada zaman ataupun musim yang sama pada awal tahun 2000. Tapi kami boleh duduk dalam satu Okey, Mama Cun. Okey. Yang berkonsep Tak biasa nak panggil nama dia apa, nombor akaun TikTok. Pada hari kejadian nanti jangan lupa 6 hari bulan 9. Okey, baik. Confirm 6 hari bulan 9 jangan lupa dapatkan tiket. Okay, salam kapal ya dengan Abang Untuk datang Bozi. ke persembahan kami di Warisan Hall Si Jangkang Kelab Selangor sana. Okey, brother. Sama-sama kita tolong promosi. Tak turun ibu ke kata. Show ni dan dapatkan tiket pada link ataupun di tiket dan juga pada saudara MM dan itu saudara Mentari Merah. Boleh call dia ataupun walk in di sana. Baik boh. Saya nak maklumkan di sana bahawa dia punya tempat agak padat, terhad. Barang siapa yang nak cepat-cepat dapatkan tiket. Okey? Jangan lupa, tiket hanya berharga pada RM90 sahaja. Pada malam itu kita akan bagi kelainan daripada biasa. Alright. Okey. Sebuah lagu fast lagi lah. Tak mau membebel. Ini membebel, cakap apa ni. Tahu lah banyak bunyi. Okey, baik. Sebuah lagu fast. Lagu daripada album pertama. Yang menceritakan tentang sebilah keris. Kenduri apa kat saya nak? Kenduri apa Mama? Mari sini kita semua rapat-rapat ke depan lagi boleh. Berada ya, janganlah duduk. Mari semua. Mari. Kahwin ke? Come on. Di sebelah tepi sana. Kat sini ramai. Ya. Ingatkan tak ada orang. Kawan-kawan, aku tahu. Di sini ramai. Yelah. Zaman sekolah. Sekolah tu muda ada. Okey, minta tolong pada pengunjung. Saya bagi tahu sekali jangan blocking jalan. Saya tengok belakang semua dah block jalan ni. Baik, ke depan sikit lagi boleh tak? Kita ke depan lagi. Yang mana yang belakang kita ke depan lagi. Ke depan. Sebab depan banyak kosong ni. Makcik-makcik nak banging tak apa pergi, saya benarkan. Makcik-makcik kalau nak banging boleh. Yang duduk dalam kemah minta tolong keluar, jangan duduk dalam kemah, dia orang berniaga. Okey, tolong bagi ruang. Bagi ruang kat berniaga tu nak berniaga, jangan duduk dalam kemah. Depan kosong. Dalam ni, depan sikit. Depan kosong. Pak Abu kat sini, Pak Abu saya. Okey, come on. kosong. Kita seperti mana ni tak apa, tak ada hal. Kita layan. Kalau buat muka tak malu ni mau aku duduk depan sekali. Pak Abu boleh buka kebiah tu, boleh kita banging sama-sama Pak Abu. Tu sepupu awak dekat sana tu. Pak Abu ke Pak Ahmad ke Dia ikut dia orang ni lah. Ada pergi pun ada je. Tukar hayung kepala. Ini sebuah lagu ceritakan tentang 9 keris. Terimalah untuk anda semua. Tukar hayung kepala ramai banyak. Ya aku geram betul lah. Mama panggil hujan boleh tak? Mama tak pandai. Ayah pandai.
ada band. Tiada balanya, waktu pun tetap yang berbisa. Tapi sayang selalu dihina, tapi sayang selalu disiksa. Hanya nama yang memisahkannya. Ayun. Jangan tak ayun, ayun. Kalau dijaya bagi artinya, bagilah semua. Sudah jadi rasa manusia, tak lama tak lagi berguna. Tapi ada yang lebih memahaminya, lebih lama, lebih berharga, lebih lama lagi berharga. Gila mana? Lebih lama lagi berharga, lagi lama lagi berharga. Terima kasih. Kita masih diberi masa lagi ya. Yo. Kita sampai sini. Okey, baik. Sama apa pun sekali lagi kami di sini ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu saudara brother kita, beri tepukan pada Team FOR yang sudi memberi ruang kepada kami untuk kami berada di sini pada malam ini. Dan juga beri tepukan kepada rakan-rakan kru kita, saudara soundman kita yang bertungkus-lumus untuk mendapatkan yang terbaik untuk anda semua pada malam ini ya. Ini semua lagu single yang boleh dikatakan yang paling terbaru lah, latest lah untuk kita. Dia berjudul dah akhir ni, akhir kot. Tinggal akhir, come on. Perjuangan ini
Habis mak kau. Okey. Sambung lagi, Kita sambung nak lagi. layarkan Sambung lagi. masa. Satu lagi, satu lagi. Pakcik depan ni pun buat live juga. Ha. Ingat apa? Okey, jangan lupa besok malam kita ada persembahan daripada band metal juga, Shidi Data. Kan? Okey, jangan lupa kepada pengunjung yang datang. Okey, dengan pembelian RM RM20 ke atas ya, anda akan dapat satu kupon cabutan bertuah. RM20 ke atas di satu kedai akan dapat satu kupon. RM40 ke atas anda akan dapat dua kupon. Tapi dengan syarat dengan bila anda beli satu kedai dapat dengan pembelian RM20 ke atas anda akan dapat satu kupon. Okey, jangan lupa Ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah adalah sebuah motosikal. Saya Wow, ketika motosikal, Syafiq, lepas tu pergi motosikal. solat sekejap, ajak lagi sampai. Oh ada. Kalau Okey, Tina panggil silakan. motosikal. Kalau basikal, basikal. Yalah, ya. Okey, hadiah utama sebuah motosikal. Ha. Okey. Merupakan motosikal 4000 cc nya. Wah, 4,000 Okey. cc. Hadiah ni memang kami import daripada Somalia. Oh, baik. Hadiah ni sangat special. So pastikan kepada anda jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan kupon cabutan bertuah. Cik. Okey, silakan. Okey, itu dia. Siapa yang nak Jangan hadiah lupa boleh dapatkan datang kupon sini. cabutan bertuah untuk memenangi Boleh sebuah datang ke Sungai Siput, Arena motosikal. Square Sungai Siput. Bukan basikal. Motosikal. Esok ada kepulan UK Baik, esok. untuk seterusnya Aduh. sebuah lagu. Sebuah lagu yang diciptakan untuk Sembahan ini. hati kasida pertandingan. Itu lagu ini adalah dibuat oleh saudara Jeff. Sampai sini tu kenal tak Jeff? Jeff daripada XBC KPY. Dia kira Aku dua orang depan ni kan aku ketuk paling kan. Diri saya sendiri. Kalau tadi saudara Blon pun duduk di sebelah. Tapi saudara Jeff pun sebenarnya kami semua tak ada Belum ketuk lagi dah belah dah. Di antara kami dan juga kawan-kawan Kacau. salah dalaman dia orang sedia maklum mungkin ada yang tahu kita sini kita pun kita tak campur kan apa pun kita semua nak Memang ni nak kena berhubung, kan. ketuk ni, kena ketuk. Terima kasih pada anda semua, jangan lupa support Dah artis tahu je lokal. orang ambil gambar dari belakang ni. Aduh. Support lokal artis Okey, kita aku. kami. Tak kira siapa pun, band mana pun, kita turun je, kita support, kita payung, kita beli tiket. Okey? Okey. Boleh? Boleh. Boleh, baik. Boleh. Ini soalan kedua daripada album pertama Tiga. Lagu ini yang mengisahkan tentang Boleh, boleh. Geronimo. Oh.
keempat, cuci kelima, cahaya bagai cahaya terang pagi satu raya ada kejadian secara cepat dikembalikan lupa pegangan jiwa para ikan lagi bergerak Rasia Jaya bergerak itu berubah jadi akibat merebak neraka karena memang pada segala hijau semua kemudahan dunia di sana ke sana karena ke sana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ngap-ngap lagu jerat lah, gua atau jerat. Tiba-tiba tak ada bunyi. Sorry ya, di sini kita ada sikit masalah serikan. Harap dapat Harap dimaafkan. balikan kepada asal. Dapat kita bagi pada Maaf Tuan diterima, yang ampun. maaf diterima. minta selesai. Oh dia. Ramai ya. Tete screen. Tolonglah tete screen. Terima kasih yang mana sudi hadir ke live saya. Terima kasih. Ada lagi tak? Ada lagi? Ha? Ada gambar? Alah tu. Boleh. Apa salahnya? Abang kita nak tangkap gambar pula. Boleh. Tak ada hal. Apa dia rodiknya? Rodik. Bingit telinga. Baru nak setting ke? Alamak. Abang Cor dengan ayah Cor baru nak rodik-rodik. Okay, tenang. Semua tenang. Ya, tak apa. Malam ni kedidih sampai pukul 2 pagi. Yo. Tenang semua. Ya, malam minggu malam minggu. 2 pagi kita habis. Yo. Yelah, malam minggu free. Apa benda yang mana sedang belajar okey? Siapa yang kerja esok kena dah balik awal. Okey, jangan lupa esok bersama dengan Shidi datang. Jangan lupa. Oh, Shidi. Hari Isnin Esok kita akan Shidi. up nanti. Tengok berapa hari bulan UK, berapa hari bulan Damia dan juga berapa hari bulan F4R. Kita akan update pada hari Isnin nanti.
Juga pada pengunjung-pengunjung, saya ada buat live TikTok setiap malam. Kalau ada persembahan live TikTok saya DJ Afiq, nanti saya up to date lah dekat TikTok saya nanti, ataupun TikTok dalam Fiesta Gempak Jelajah Rena Artis. Dua TikTok yang mana kami akan up to date untuk anda. Boleh. Sini banyak ni wartawan pada ni, juru kamera banyak ni. Bukan seorang dua. Kalau saya tunjuk sekeliling ni penuh ni. Kameraman ni banyak, Okay, terima kasih. Water. Okey, alhamdulillah. Lagi. Akak tak puas lagi. Akak tak puas lagi nak terhibur. Akak tak puas lagi nak berhibur. Ingat tadi ada yang mengkhianati kami. Tak ada. Rupanya YJ yang khianat dengan kami ya. Biasalah. YJ dia deki ya. Biasalah. Agak dia dah lama tak panas. Kalau benar-benar lama nak makan gigi tikus. Okey. Ini soal lagu. Ya. Okey ya. Okey. Sebenarnya untuk seterusnya kita akan main lagu berjudul Khianat. Kebetulan jadi macam ni. Memang dia cuba nak mengkhianati kami. Cik. Okey brother. Okey. Yang depan semua okey. Okey. Semua ikut sama saya. Okey. Come on. Go. Sikit lagi. Hai. Dia ada dah tu. Tak pecah hang tempat ni. Depan ni lah. Tak cukup padu. Hijab ni jadi tazza ni. Silat ni datang lah, semua datang. Di sebelah kiri. Aduh, sakit telinga. Untuk anak semua. Bingit telinga aku. Mana tak bingit? Tengok speaker depan ni. Ini lagi. Kaki ayun sana.
Ayun, ayun, ayun. Tas, sprint. Sebelah sana. Mana Zora? Kumpul lah korang ni. Tak nak tak taslim pun. Lagi. Lagi Berada ni. Tepuk daya. boleh tak kita kuat lagi? Bukan bangkim. Balik kasut dia terus. Kacau. Bukan. Bukan tak tahu. Ingat dia seorang. Nampak tu? Sambil live, sambil dia angkut kepala dia. Sekarang aku katok kepala. Kan? Tengok. Ini live. Sambil tu hayun kepala. Hayun. Tahu tak apa? Sekarang ikut kepala ID aku duduk atas je. Naik ke atas semua. Naik je terus. Kan? Ingat depa je nak tengok. Orang lain pun nak tengok juga. Memang banyak asap pun. Memang pasang ubah nyamuk. Banyak asap. Nyamuk kan itu banyak. Mana dah nyamuk. Nyamuk je. Jus buku awak ke. Nyamuk. Kena bagi asap. Dia pun tak belok ke. Walaupun ada asap. Lagi sembuh. Asap lagi banyak nyamuk. Nyamuk kayak itu banyak. Tapi nyamuk kat sini seorang je, seekor je. Situ banyak nyamuk. Sembuh asap pun tak belok. Lagi diurung kat situ. Yang mana tak sombong tu, tolong letak skrin dia. Okey, di sini saya ingin menjemput saudara. Berada kita yaitu Alam SYJ naikkan pentas untuk kita bersama.
Oh, banyak asap. Hati-hati abang tu. Hati-hati. Atas screen lah kan. Atas screen. Ya, aku dah nak habis dah. Tak bawa stand lah. Semua jangan. Janggut dia komen, meletup. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak penganjur, saudara Dan Ekoran, juga pada semua yang terlibat. Thank you, terima kasih. Okey. Juga kepada anda semua, beri tepukan ke Morong, come on. Okey. Kita berjumpa di lain hari, di lain show, dan konser, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okey, bye-bye semua.
jam 5 esok. Lagi je. Okey, sama-sama dengan Syed Delta jam 9.30 malam. Ku temui Okey, yang nak bernama kembali dulu. Bentar. Datangnya bidadari tersesat bagaikan mimpi-mimpi suci. Oh, ambil gambar lagi. Ada rasa Get ready, rock 3, 2, 1. Sekali lagi. Oh, dah. Masuk. Mana rocker-rocker saya amat sikit, masuk mana. Jangan pelekat kat dinding tepi tu, masuk, tak dengar. Okey, thank you juga kepada pihak Rock Level 1. Okey, jualan nasi ni juga bagi jualan dulu suruh pelajar bersama kami. Pelajar dulu semalam. Boleh sikat-sikat pada saja lokasi. Boleh sambung makan. Okey guys. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Abah awak nak cakap gambar pula. Okey, bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye.